Pahit je. Pahit. Pahit tu. Ada boba sih. So hari ni kita nak buat blind drink taste test. Korang rate daripada 4 sampailah nombor 1. Yang ni ada boba. A bit plain. Ui, pahit je. Oh, this one dia kurang pahit sikit daripada sini. Tapi dia ada rasa manis kat ujung. Dia very plain. Empat. Right. So kat sini. Nombor 3 ni. Kat sini. Nombor 2 kat sini. Yang ni lah. Ni paling sedap lah. Nombor 1 ni aku bagi sebab rasa teh, pahit teh tu dia rasa but not too strong. Dia macam lebih kepada creamy. Dia tak dia macam, kalau kita rasa dia okey macam naik. Tapi ni dia macam datar, dia flat dia rasa dia. Ini okey. Jadi dia ada rasa creamy dia. Ada manis dia. Buat portion ni lah. Tiga tadi ni lah. And then dia rasa buat dia okey. Dia okey daripada yang ni lah. Alright. So for sure macam kalau tu aku akan pilih ni lah. Okay. For this okay lah, not bad lah. Tapi dia macam dia punya jelly-jelly tu macam a bit kurang sikit lagi. Dia punya rasa, dia macam ada rasa wangi-wangi tu. Dia punya rasa, teh tu like macam biasa je. Biasa je. Empat, kau letak kat sini lah. 3, kau letak kat sini. Nombor 2 kau letak kat sini. Top 1, Top 1. my favourite. Out of semua, yang ni dia yang macam paling creamy. Dia punya tea tu rasa strong. Just nice. Alright. Ni boleh ambil Boleh. Boleh. Yes. Right. Right.